Dia dah nak kahwin. Besok dia kahwin. Apa lagi tu? Tak tahu boleh. Nasi. Tinggallah sini. Ada yang tak pakai ni. Kembali tu tingkat dia tu. Saya nak tanyalah sikit. Apa perasaan awak sekarang ni? Esok dah nak kahwin. Awak dah nervous ke belum? Dah ke belum? Awak dah bersedia ke? Esok nak kahwin. Tengah proses nak buat hantaran, dulang hantaran. Dulang dia ada 2 je dengan 1 bunga paha. So nanti kita tengok bila dah siap. Okay. Hari ni dia dah nak kahwin, guys. Hari ni kita nak on the way pergi Teluk Intan. Sebab nikah perempuan nikah belah perempuan dekat Teluk Intan. So, sekarang ni kita nak pergi bank untuk keluarkan duit hantaran, duit mas kahwin dia. Dan nak tengok hantaran kat belakang ni dah siap. Cantik tak? Cantik tak? Kita baru, guys. Tengok semua plastik. Kita baru, pengantin baru. Tapi vibe nak kahwin kenduri belum ada lagi. Sebab kita orang belah lelaki, so tak prepare apa-apa. Okay, perempuan dah nervous. Awak dah nervous ke belum? Saya tanya dia semalam tak jawab. Sahaja aku. Itulah dia. Kita tengok nanti macam mana ya. Malam ni dia nikah pukul 9. So kita tengok lepas ni macam mana. Esok baru dia sanding. Terima nikah ni. Aku terima nikahnya Nur Nasirah binti dengan mas kahwin RM1,001 tunai. Kita tengok nanti Bismillah. dia lafaz macam tu ke ketuk-ketuk. So kau apa? 12 suku. Tapi masuk sana kau 2 lah. Masuk mana? Masuk homestay. Oh, mesti. Tak apa, tunggu je lah. Abang aku dah nak kahwin. Guys. Fake. Akhirnya dia dah berambus. Lama ni aku tunggu. Dah sampai guys ni homestay yang kita orang duduk. Kita buat house tour sikit. Okay. Rasa tinggal kunci dalam rumah tu.
Oh ni. Apa tadi semuanya tu? Ni kenal nama. Kita dah on the way guys, nak pergi tempat kejadian. Tempat dia menikah. Pengantin buat video baik. Sam sendiri. Doakan ni bismillah. Amin. Cik depan sekali. Kita lead the way. Hari ni pengantin depan sekali. Cik, ready? Tapi okey doh make up dia. Okey kan? Nampak? Okey nampak gila. handsome Handsome gila. Nak kali ni je lah kita puji sebab dia nak kahwin dah kan. Bila lagi kita nak puji? Kata kita handsome. Mestilah. Sebab dia make up je. Kalau tak make up memang dia badak lah. Yang masuk surga, cium surga benda apa. Jadi masa kita ni, kesempatan yang ada kita kena banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita nak syafaat baginda Rasulullah SAW. Kerana dalam masa kita hidup kena banyak salawat kepada baginda. Aku nikahkan akan dikau dengan cucu aku Nur Nasirah binti mas kawinnya 1,001 ringgit tunai. Aku terima nikahnya Nur Nasirah binti mas kahwin 1,001 ringgit tunai. Saksi. Baik, Al-Fatihah. Pengantin kat dalam ni. Tapi kita tak nak kacau dia. Takut nak kacau. Ni? Haa. Tak ada apa. Oh, dua korang. Alung yang ketuk. Mana lu? Lari. Dah salam semua ke? Selamat pengantin baru sana. Siapa yang minta? Cik dah salam. Benar-benar pula bunga. Leher tu kok. Ya, leher kita tak Tak semua. Hari ni hari kedua. Tak. Ada apa dia? Kahwin. Nak keris. Sekejap. Gambar siapa? Oh, okey. عبادك أسعد العرب والعجم وإمامك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك
Itu je lah. Tak ada videographer yang di sana. Nampak. Okey, nice. Kejap. Okey, tolong tunjuk ini. Cium tangan dulu. Cium tangan dulu, tengok belakang dulu. Okey, tengok kamera. Okey. Okey, kejap. Tengok kamera. Alright. Kejap. Okey, tengok kamera sini nampak gigi dua-dua. Okey. Pengantin cepat sikit. Mana ni? Cepat. 2, 3, balik. Buka kotak. Lemah lembut pengantin kita ni, lemah lembut. Terima kasih kepada yang sudi masuk ke majlis wali murid kita ini. Tinggi ke? One more, Mister. Okey ke? Sini. Sini lah. Perempuan lelaki. Aku terima nikahnya Nur Nasirah binti Zaid dengan mas kahwin RM1,000 tunai. Saksi. Baik, Al-Fatihah. Saya, Muhammad Aiman Akmal bin Sharifuddin, dengan ini bertalib bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya Nur Nasirah binti Zaid selama 4 bulan Qamariah berturut-turut atau lebih, sama ada dengan sengaja atau dengan paksaan, atau jika saya atau wakil saya tidak memberikan nafkah kepadanya selama 4 bulan Qamariah berturut-turut atau lebih, sedangkan dia taat kepada saya, atau jika saya menyebabkan mudarat terhadap tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya, atau menyebabkan penganiayaan atau sebarang darar syar'i, dan kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah, dan jika sabit aduannya di sisi hakim syar'i dan dia memberikan kepada mahkamah syariah yang menerima RM10 bagi pihak saya, maka pada ketika itu tertalak dia dengan talak qulub.